Adakah anda rasa resah kebelakangan ini? Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena, satu perasaan gelisah yang mendalam di dalam diri yang tidak dapat anda jelaskan. Anda mungkin melihatnya sebagai kegagalan, satu tanda bahawa anda tersasar dari landasan. Tetapi bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa rasa tidak puas hati itu, kekecewaan itu, bukanlah satu kesilapan. Ia adalah satu isyarat. Ia adalah penunjuk ralat pada skrin realiti anda, memberitahu anda bahawa sistem operasi yang telah mengawal hidup anda selama ini sudah usang. Fikirkan tentangnya. Sepanjang hidup anda telah beroperasi menggunakan satu set atau cara yang anda tidak pilih secara sedar. Ia adalah gabungan kepercayaan yang diwarisi daripada keluarga, pengalaman masa lalu dan norma masyarakat. Sistem operasi ini menentukan cara anda melihat dunia, cara anda bertindak balas terhadap cabaran dan apa yang anda percaya mungkin untuk diri anda. Untuk sekian lama, ia berfungsi dengan cukup baik. Ia membantu anda mengharungi hidup. Tetapi sekarang anda telah berkembang. Kesedaran anda telah mengembang melangkaui parameter program lama ini. Dan perasaan gelisah yang anda alami itu adalah sistem anda yang memberitahu sudah tiba masanya untuk naik taraf sepenuhnya. Anda berada di ambang satu lonjakan kuantum pribadi, satu transformasi yang begitu mendalam sehingga ia akan menulis semula kod asas kewujudan anda. Perasaan tersekat ini bukanlah satu hukuman. Ia adalah bilik menunggu. Anda sedang bersedia untuk satu pemasangan baharu dan proses ini memerlukan sistem lama untuk mula rosak. Glitch yang anda lihat dalam hidup anda, hubungan yang tidak lagi memuaskan, kerja yang terasa kosong, matlamat lama yang tidak lagi memberi inspirasi, semua ini adalah tanda bahawa naik taraf sudah hampir. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang akan berlaku kepada anda secara luaran. Ia adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri anda. Perubahan yang sedang anda rasakan ini bukanlah satu peristiwa rawak atau kebetulan. Ia adalah satu penentukuran semula tenaga yang disengajakan, satu anjakan kesedaran yang telah lama anda persiapkan secara tidak sedar. Setiap detik gerak hati, setiap visi sekilas tentang masa depan yang lebih baik, setiap saat apabila anda merasakan ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini, semuanya telah membina momentum ke arah detik ini. Ini bukanlah perubahan yang akan anda temui di dunia luar. Tiada sesiapa akan datang untuk menyelamatkan anda atau memberi anda kunci. Perubahan ini datang dari dalam. Ia adalah kebangkitan kuasa pencipta anda sendiri. Anda sedang beralih daripada menjadi watak dalam cerita orang lain kepada menjadi pengarang realiti anda sendiri. Fikirkan tarikh 24 Oktober bukan sebagai tarikh kalendar biasa, tetapi sebagai satu titik pertemuan getaran. Ia adalah simbol, satu portal ataupun ambang di mana semua persiapan dalaman yang telah anda lakukan akhirnya sejajar dengan peluang luaran. Dalam fizik kuantum, kita faham bahawa segala-galanya adalah tenaga, bergetar pada frekuensi tertentu. Pada hari ini, terdapat satu penjajaran getaran yang tepat yang akan memudahkan lonjakan kehadapan yang ketara untuk mereka yang bersedia. Ia seperti pintu yang sentiasa ada di sana, tetapi hanya pada titik tertentu dalam masa dan ruang. Kunci yang anda pegang, iaitu kesedaran anda yang telah berevolusi, akan muat dengan sempurna. Persiapan anda tidak sia-sia. Setiap buku yang anda baca, setiap meditasi yang anda lakukan, setiap kali anda memilih untuk mendengar bisikan jiwa anda berbanding jeritan ego anda sedang menentukur frekuensi anda. Anda sedang membina jambatan tenaga ke versi diri anda yang seterusnya. 24 Oktober adalah titik di mana jambatan itu lengkap dan anda dijemput untuk menyeberanginya. Ia adalah pertemuan antara takdir dan pilihan sedar.
Alam semesta menyediakan peluang, tetapi anda yang mesti memilih untuk melangkah melaluinya. Ramai orang tersalah anggap bahawa evolusi rohani adalah tentang mengatasi atau meninggalkan bahagian diri mereka yang tidak diingini. Mereka cuba untuk melampaui kesakitan mereka, membuang ketakutan mereka, atau memadamkan kenangan masa lalu yang memalukan. Tetapi ini adalah satu kesilapan. Transformasi sejati tidak datang dari pemisahan, tetapi dari penyatuan. Proses yang sedang anda lalui sekarang adalah tentang mengintegrasikan semua bahagian diri anda yang terluka, yang bijaksana, yang keliru, yang berani menjadi satu keseluruhan yang padu. Fikirkan tentang diri anda yang terluka, kanak-kanak dalaman yang masih membawa kesakitan dari masa lalu. Sistem operasi lama anda mungkin telah menyuruh anda untuk menindasnya, untuk berpura-pura ia tidak wujud. Tetapi sistem yang baharu ini meminta anda untuk membawanya ke dalam pelukan anda, untuk mendengar ceritanya, untuk memberikannya kasih sayang dan keselamatan yang tidak pernah diterimanya. Dalam bidang neuroscience, kita tahu bahawa minda separsedar yang mengawal 95% tingkah laku harian kita dikuasai oleh ingatan emosi. Dengan mengintegrasikan bahagian yang terluka ini, anda tidak menghidupkan semula trauma. Anda sedang menulis semula kod emosinya. Anda sedang memberitahu sistem saraf anda, saya selamat sekarang. Saya boleh mengendalikan ini. Keharmonian dalaman inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan kemungkinan baharu. Apabila anda tidak lagi berperang dengan diri sendiri, semua tenaga yang sebelum ini digunakan untuk konflik dalaman kini bebas untuk mencipta realiti luaran anda. Anda menjadi selaras. Fikiran, perasaan dan tindakan anda semuanya bergetar pada frekuensi yang sama. Dan menurut prinsip resonans dalam mekanik kuantum, apabila anda mencapai keadaan koheren dalaman ini, alam semesta tidak mempunyai pilihan selain mencerminkannya kembali kepada anda dalam bentuk peluang, perhubungan dan pengalaman yang sepadan dengan frekuensi baharu anda. Setiap cabaran yang pernah anda hadapi, setiap kehilangan yang menyakitkan, setiap kali anda merasakan anda telah sampai ke penghujung, semua itu bukanlah hukuman. Ia adalah persediaan tenaga. Setiap pengalaman tersebut telah meregangkan kapasiti anda untuk perubahan. Ia adalah latihan untuk sistem saraf anda. Ia adalah demonstrasi berulang kali kepada minda separuh anda bahawa transformasi dan juga pembubaran identiti lama boleh diselamatkan. Apabila anda kehilangan pekerjaan, anda belajar bahawa identiti anda bukanlah kejayaan anda. Apabila satu perhubungan berakhir, anda belajar bahawa nilai anda tidak bergantung pada orang lain. Setiap kali anda jatuh dan bangun semula, anda membina satu otot rohani yang dipanggil daya tahan. Anda secara tidak sedar telah mengajar diri anda bahawa anda lebih besar daripada keadaan anda. Anda lebih daripada cerita anda. Ini amat penting kerana lonjakan yang akan anda lakukan memerlukan anda melepaskan identiti lama anda sepenuhnya. Ego anda akan melawan. Ia akan memberitahu anda bahawa ia berbahaya, bahawa anda akan kehilangan diri anda. Tetapi pengalaman masa lalu anda adalah bukti sebaliknya. Anda telah kehilangan kepingan identiti anda sebelum ini dan anda bukan sahaja terselamat, anda menjadi lebih kuat. Anda telah membuktikan kepada diri sendiri bahawa di sebalik setiap kematian ego, terdapat kelahiran semula yang lebih besar. Fikirkan diri anda sebagai bekas. Setiap cabaran telah membesarkan bekas itu, membolehkan anda menampung lebih banyak cahaya, lebih banyak kuasa dan lebih banyak kesedaran. Anda tidak akan dapat menerima naik taraf yang akan datang ini jika anda masih beroperasi dengan kapasiti lama anda. Perjuangan masa lalu anda bukanlah halangan kepada masa depan anda.
Ia adalah jambatan yang membawanya. Ia telah menentukur anda untuk dapat menahan dan menyalurkan tahap tenaga dan kesedaran yang lebih tinggi yang kini sedia untuk anda akses. Sekarang kita sampai ke bahagian di mana anda beralih daripada penumpang pasif kepada pemandu yang aktif dalam evolusi anda. Kunci untuk mengemudi peralihan ini adalah dengan mempercayai gerak hati anda. Minda sedar anda dengan semua logik dan analisisnya adalah pemproses yang sangat terhad. Ia hanya boleh mengakses sebahagian kecil data yang tersedia. Sebaliknya, gerak hati anda adalah sistem pemprosesan data yang sangat canggih dari badan anda. Ia berkomunikasi dengan anda melalui perasaan, firasat dan sensasi fizikal. Ia mengakses medan maklumat yang jauh lebih luas daripada yang boleh difahami oleh minda logik anda. Ini menghubungkan terus kepada salah satu prinsip paling mendalam dalam fizik kuantum, kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian sebagai gelombang kemungkinan sehinggalah ia diperhatikan. Tindakan pemerhatian itu sendiri yang menyebabkan gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu peristiwa konkret, satu zarah dalam ruang dan masa. Apa maksudnya untuk anda? Ia bermakna kesedaran anda yang fokus secara literal mencipta realiti anda. Kemana anda meletakkan perhatian anda, di situlah tenaga anda mengalir dan apa yang tenaga anda alirkan, itulah yang menjadi nyata. Semasa transformasi ini, anda tidak boleh mencipta yang baharu sambil terus memerhatikan kehidupan anda dari perspektif diri anda yang lama. Itu hanya akan mengukuhkan lagi realiti lama. Sebaliknya, anda dijemput untuk memerhatikan kehidupan anda dari perspektif diri anda di masa depan. Versi diri anda yang telah pun melalui transformasi ini. Anda perlu merasakan perasaan mereka, berfikir fikiran mereka dan membuat pilihan yang akan mereka buat. Dengan melakukan ini, anda tidak berpura-pura. Anda sedang menggunakan kesan pemerhati secara sedar. Anda sedang memilih satu kemungkinan daripada medan kuantum dan menariknya ke dalam realiti semasa anda melalui kuasa pemerhatian berfokus anda. Ini disokong oleh bidang epigenetik yang menunjukkan bahawa persepsi anda terhadap persekitaran, kepercayaan anda boleh mengubah cara jin anda diekspresikan. Apabila anda mengubah pemerhati dalaman anda, anda secara literal menghantar isyarat baharu kepada sel-sel anda, menulis semula biologi anda untuk sepadan dengan realiti baharu anda. Jadi, apabila gerak hati anda mendorong anda untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal secara logik, fahami bahawa ia adalah sistem panduan anda yang menarik anda ke arah garis masa depan itu. Percayakan ia lebih daripada anda mempercayai ketakutan anda. Jadi, bagaimana anda mengintegrasikan kebijaksanaan ini ke dalam kehidupan seharian anda? Ia bermula dengan membuat pilihan secara sedar untuk mendengar panduan dalaman anda. Bukan sekali-sekala, tetapi setiap saat. Setiap hari anda diberikan beratus-ratus pilihan kecil. Teh atau kopi, jalan ini atau jalan itu, bercakap atau diam. Kebanyakan pilihan ini dibuat secara automatik, didorong oleh pengatur caraan separa sedar anda. Misi anda sekarang adalah untuk membawa kesedaran kepada pilihan-pilihan ini. Sebelum anda membuat keputusan, walau sekecil mana pun, berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Tanya diri anda, apakah yang dirasakan paling meluas? Apakah pilihan yang terasa seperti kebebasan? Apakah yang akan dipilih oleh versi diri saya yang paling tinggi dan paling sahih? Jawapannya mungkin tidak selalu logik. Ia mungkin menakutkan. Intuisi anda mungkin membimbing anda untuk mengadakan perbualan yang sukar, meninggalkan situasi yang selesa atau pula mencuba sesuatu yang baharu tanpa jaminan kejayaan. Inilah saatnya anda perlu mempercayai.
Fikirkan setiap pilihan sebagai satu undi untuk masa depan yang ingin anda cipta. Setiap kali anda memilih berdasarkan gerak hati berbanding ketakutan, anda menghantar mesej yang kuat kepada alam semesta dan kepada minda sebara sedara anda, saya bersedia. Saya memilih frekuensi baharu ini. Saya memilih diri saya yang baharu ini. Sekarang, saya ingin anda berhenti seketika dan fikirkan tentang minggu lepas. Adakah terdapat saat di mana anda mendapat dorongan gerak hati, satu firasat yang kuat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan anda mengabaikannya? Atau mungkin anda mengikutinya? Ingat kembali perasaan itu. Apakah yang berlaku? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengukuhkan pelajaran untuk diri sendiri, tetapi anda juga membantu orang lain dalam komuniti ini menyedari kuasa panduan dalaman mereka sendiri. Ini bukan tentang kesempurnaan. Akan ada masanya anda kembali kepada corak lama. Tidak mengapa. Kuncinya adalah untuk kembali kepada kesedaran dengan cepat, tanpa menghakimi diri sendiri, dan membuat pilihan seterusnya dari tempat kuasa anda. Apabila anda mula membuat pilihan secara sedar dari tempat gerak hati, anda secara aktif mula membongkar identiti lama anda. Dan ini boleh terasa sangat menakutkan. Sistem saraf anda direka untuk kelangsungan hidup dan keutamaan utamanya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang biasa, walaupun keadaan biasa itu menyakitkan. Perubahan, walaupun positif, didaftarkan sebagai ancaman oleh bahagian primitif otak anda. Jadi, jangan terkejut jika anda mengalami tentangan dalaman. Anda mungkin berasa cemas, ragu-ragu, atau mengalami sindrom penipu. Ego anda, penjaga identiti lama anda, akan menjerit, siapa anda fikir anda boleh melakukan ini? Anda akan gagal. Kembali ke tempat yang selamat. Ini adalah bahagian yang penting dalam proses ini. Ini adalah saat di mana anda perlu menjadi ibu bapa yang penyayang kepada diri sendiri. Apabila keraguan itu muncul, akui ia. Jangan lawan. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan tegas ingatkan diri anda, saya selamat. Saya sedang berkembang. Saya memilih jalan yang baharu ini. Ingat kembali semua perjuangan masa lalu anda. Itulah bukti anda. Anda telah membuktikan kepada sistem saraf anda berulang kali bahawa anda boleh bertahan dalam ketidakpastian. Anda telah melalui kehilangan. Anda telah melalui kekecewaan. Anda telah melalui transformasi. Anda di sini. Gunakan pengalaman itu sebagai sauh. Ia adalah bukti empirikal anda bahawa anda lebih berdaya tahan daripada yang anda fikirkan. Ajaran-ajaran kuno dari pelbagai tradisi bercakap tentang perbezaan antara ego dan diri sejati. Ego adalah binaan, topeng yang anda pakai. Diri sejati adalah kesedaran abadi di sebaliknya. Proses yang anda lalui ini adalah penanggalan topeng supaya diri sejati anda boleh bersinar. Untuk menstabilkan keadaan baharu ini, amalkan kehadiran. Apabila anda merasa cemas, fokus pada nafas anda. Rasakan udara masuk dan keluar dari paru-paru anda. Rasakan kaki anda di atas tanah. Ini membawa anda keluar dari cerita-cerita ketakutan di dalam kepala anda dan kembali ke saat sekarang, di mana anda sentiasa selamat. Cipta pengesahan yang bercakap dari perspektif masa depan anda. Bukan, saya harap saya akan berjaya, tetapi saya adalah kejayaan. Bukan saya sedang cuba untuk menjadi sihat, tetapi saya adalah kesihatan. Rasakan kebenaran kata-kata ini dalam setiap sel badan anda. Anda sedang menulis semula atur cara anda pada tahap selular mengukuhkan realiti baru anda, sehingga ia menjadi keadaan lalai anda. Kita telah melalui perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah meneroka bagaimana perasaan resah yang anda alami bukanlah tanda kegagalan, tetapi isyarat kuat bahawa sistem operasi peribadi anda
sedang bersedia untuk naik taraf yang paling penting dalam hidup anda. Kita telah membincangkan bagaimana transformasi ini adalah satu proses dalaman, satu penentukuran semula tenaga yang muncul melalui anda, bukan sesuatu yang berlaku kepada anda. Tarikh 24 Oktober telah dibentangkan bukan sebagai ramalan, tetapi sebagai simbol satu titik pertemuan getaran di mana persiapan dalaman anda sejajar dengan peluang luaran, mencipta satu portal untuk lonjakan kuantum pribadi. Kita telah mempelajari bahawa kunci untuk melalui portal ini bukanlah dengan cuba untuk melampaui bahagian diri anda, tetapi dengan mengintegrasikan kesemuanya, yang terluka, yang bijaksana, yang keliru, menjadi satu keseluruhan yang padu dan berkuasa. Perjuangan masa lalu anda telah didedahkan bukan sebagai beban, tetapi sebagai latihan yang diperlukan, yang telah meluaskan kapasiti tenaga anda dan membuktikan kepada sistem saraf anda bahawa anda boleh bertahan dalam proses pembubaran identiti lama. Akhirnya, kita telah menghubungkan kebijaksanaan ini dengan prinsip saintifik seperti kesan pemerhati yang mengingatkan kita bahawa kesedaran berfokus kita adalah alat penciptaan yang paling berkuasa yang kita miliki. Dengan mempercayai gerak hati anda dan memerhatikan realiti dari perspektif diri masa depan anda secara aktif menarik garis masa itu ke masa kini. Mesej utamanya ialah ini perasaan tidak selesa yang anda rasai adalah isyarat positif. Ia adalah petanda satu kejayaan besar yang akan datang. Anda telah dilatih untuk ini. Setiap saat dalam hidup anda telah membawa anda ke ambang ini. Sekarang panggilan untuk bertindak adalah jelas dan mendesak. Jangan tunggu sehingga anda mempunyai semua jawapan. Jangan tunggu sehingga anda berasa 100% bersedia. Kejelasan datang melalui tindakan, bukan pemikiran. Ambil satu langkah kecil hari ini yang selaras dengan gerak hati anda. Percayai bisikan dalaman itu. Lepaskan keperluan untuk mengetahui bagaimana semuanya akan berlaku. Lepaskan siapa anda pada masa lalu untuk memberi ruang kepada siapa anda ditakdirkan untuk menjadi. Pintu gerbang 24 Oktober adalah satu peluang, satu tertingkap tenaga. Ia adalah jemputan peribadi anda dari alam semesta. Tetapi pintu itu tidak akan kekal terbuka selama-lamanya. Pilihan untuk melangkah melaluinya adalah milik anda dan milik anda seorang. Masanya adalah sekarang.